Di kala kebuntuan, anda masih ada harapan. Hidup kadang-kadang boleh terasa stres. Ada yang terasa buntu. Kita telah cuba segala-galanya, tapi tak nampak masa hadapan yang cerah, terutamanya dari segi kewangan. Mungkin anda bekerja keras mengimbangi tanggungjawab, tetapi masih merasakan anda hanya bertahan daripada benar-benar hidup. Tetapi izinkan saya memberitahu anda tak bersendirian. Dan yang paling penting, anda masih ada harapan. Hakikatnya, anda sampai di sini. Ini menunjukkan anda masih punya harapan. Anda masih punya naluri yang berjaya dalam diri. Dan itu saja yang diperlukan untuk memulakan mengubah hidup anda. Dennis pun pernah merasa kebutuhan, rasa sesat, tak pasti apa yang diperlukan seterusnya. Tetapi Dennis telah buat keputusan untuk bertindak dan percaya pada sesuatu yang berkat yang akan datang kepada Dennis. Dan ketika itulah Dennis terjumpa peluang ini. Pelan pemasaran yang bukan sahaja menawar cara untuk memoleh pendapatan, tetapi cara untuk berkembang, untuk menjadi Dennis lebih yakin dan lebih bebas dari segi kewangan. Ini bukan sekadar menjual, tetapi dengan support yang tim yang hebat, yang boleh menaikkan semangat dan belajar cara membina kejayaan diri sendiri. Dan jika anda masih duduk tertanya-tanya sama ada sesuai untuk anda, percayalah saya, ini adalah pilihan yang betul. Jika anda sedia untuk belajar, mencuba dan mengejar impian, inilah peluang anda. Cepat komen nak di ruang komen atau pergi profil Dennis. Klik link bio di sana. Masukkan maklumat anda. Dennis akan kontak anda dengan segera. Let's join Dennis.